Satu set talam RM70. Okey, jom. Dalam set talam ni kita ada nasi biryani lah, signature dekat rumah Kawah. Nasi biryani Madinah boleh makan 3 ke 4 orang. Selambak macam ni. Lagi satu scoop. Kita bagi dengan acar timun. Sebab nasi biryani tak ada acar timun, dia tak kena. Cukup tak? Nak lagi? Oh, boleh minta lagi? Boleh. Cukup dah, acar tak ada masalah. Untuk set talam ni kita ada bagi satu ketul lamb shank. Tengok ni. Ini kita punya sizing lamb shank. Kita bagi you satu ketul macam ni besar. Lepas tu ada satu portion daging. Okey, macam ni. Daging. Kita bagi you satu portion. Dan juga ayam. Ayam ni kita bagi 2 jenis. Bukan satu jenis je. Ni ayam roast berempah. Dia macam ayam masak merah. Tapi rasa dia lagi sedap daripada ayam masak merah. You kena try dan you baru tahu rasa dia macam mana. Tak cukup lagi. Kita bagi lagi satu ketul ayam. Ni ayam goreng berempah. Okey. Yang ni nak yang mana satu? Nak peha boleh? Nak peha boleh. Kita bagi you satu peha ya. Okey. Tapi peha ni dia macam kecil lah. Saya bagilah lagi satu okay. Dia macam kecil. Dia tulang dah tak ada kan. Jadi kita bagi satu lagi. Lembut gila. Wah, signboard dia besar gila.